Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musuh kita nombor satu dalam kehidupan dunia adalah nafsu. Kerana nafsu sentiasa mendorong kita semua ke arah kejahatan. Syaitan hanya berjaya merosokkan kita, menyesatkan kita melalui pertolongan hawa nafsu. Tanpa pertolongan hawa nafsu, syaitan menghadapi kesukaran untuk merosok dan menyesatkan kita semua. Umpama kapok hanya boleh menumbangkan pokok apabila ia dibantu oleh kayu. Tanpa bantuan kayu, kapok menghadapi kesukaran untuk menumbangkan sebatang pokok. Sudah semestinya orang yang berakal akan berusaha untuk memerangi keinginan hawa nafsu. Dan alat yang paling berkesan untuk memerangi hawa nafsu adalah lapar. Lapar merupakan senjata utama yang dapat menundukkan musuh-musuh Allah. Sesungguhnya syaitan itu menjala dalam tubuh-tubuh manusia bagaikan aliran darah. Oleh kerana itu, bendunglah aliran itu dengan lapar. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah SWT kelak pada kiamat adalah manusia yang paling kuat menahan lapar dan dahaganya. Dan bahaya yang paling besar bagi manusia adalah syahwat perut. Sebab itulah Adam dan Hawa dikeluarkan dari Darul Baqa ke Darul Fana. Allah telah melarang mereka berdua memakan buah dari sejenis pokok, namun mereka tidak tahan membendung keinginannya sehingga memakannya, dan pada dasarnya perutlah sebagai sumber segala syahwat. Sebagai ulama mengatakan bahawa barang siapa yang telah dikuasai oleh nafsunya, maka dia akan jadi hamba syahwatnya. Ia merengkok dalam penjara kegilaan dan hatinya semakin lalai. Barang siapa menyirami bumi tubuhnya dengan syahwat, berarti dia telah menanam pokok penyesalan dalam hatinya. Sesungguhnya syahwat dapat membuatkan raja menjadi hamba, sedangkan sabar akan membuatkan seorang budak menjadi raja. Nafsu adalah tempat peristirahatanku, ilmu adalah pedangku, dan dosa adalah kegagalanku. Sedangkan syaitan itu musuhku. Aku dikhianati oleh nafsuku. Ahli Ma'rifat menyebut bahawa jihad ada 3 jenis. Yang pertama, jihad melawan kafir. Yang kedua, jihad menghadapi orang yang menyebarkan ilmu dan hujah-hujah yang batil. Dan ketiga, jihad melawan nafsu yang sentiasa menyeret kita kepada kejahatan. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.